Kalau sebelum ni aku dah pernah buat beberapa teori berkaitan pasal kekuatan Mangekyou Sharingan Sarada. Tapi finally dalam chapter baru-baru ni kita telah pun direvealkan salah satu kemampuan Mangekyou Sharingan yang mampu digunakan oleh Sarada, iaitu kekuatan Ohirume. Power untuk kekuatan Ohirume tu memang cukup luar biasa guys. Yang mana kelihatan Sarada seakan mampu untuk mengawal graviti dan mampu untuk mencipta black hole untuk mengalahkan musuh. Tapi itu baru satu je kekuatan Mangekyou Sharingan Sarada yang telah pun direvealkan. Kebiasaannya, pengguna Mangekyou Sharingan akan memperoleh dua kekuatan yang cukup unik hasil daripada kemampuan Mangekyou Sharingan. So guys, untuk dalam video kali ni aku plan nak buat satu teori berkaitan pasal rahsia kemampuan Mangekyou Sharingan Sarada. Tapi sebelum kita start, kalau korang belum like, komen dan share, korang boleh buat semua tu dulu, okay? Dan kalau korang tengah cari hoodie-hoodie anime yang cantik dan padu antaranya Naruto, One Piece ataupun Attack on Titan, korang boleh terus je order dekat tag Shopee yang aku ada letak dekat dalam video ni, okay? Let's go. So guys, kalau korang perasan, cara Uchiha Sarada telah pun bangkitkan Mangekyou Sharingan berbeza dengan pengguna Sharingan yang lain, yang mana Uchiha Sarada telah pun membangkitkan kemampuan Mangekyou Sharingan disebabkan tekad yang cukup kuat dan cinta terhadap Boruto. So basically, kekuatan Mangekyou Sharingan Sarada ni trigger lebih ke arah cinta, bukannya dendam semata je. Sama juga point yang telah dikatakan oleh Yodo sebelum ni, yang mana Sarada mempunyai satu kekuatan terpendam yang bangkit disebabkan perasaan cinta dan nak lindungi orang yang dia sayang. Jadi disebabkan hal ni, aku dapat rasakan dengan adanya perasaan cinta dalam diri Uchiha Sarada membuatkan kemampuan Mangekyou Sharingan Uchiha Sarada akan bertambah lebih kuat, terutamanya apabila Sarada ingin melindungi Boruto. So kiranya kalaulah ada apa-apa jadi dekat orang yang dia sayang, terutamanya Boruto, tekad yang ada dalam diri Uchiha Sarada akan membuatkan kemampuan Mangekyou Sharingan beliau bertambah lebih OP dan sukar untuk dikalahkan. Cuma yang of course lah, dengan kekuatan yang besar akan membuatkan Sarada kehilangan banyak tenaga dan sukar untuk mengawal kekuatan tersebut. Secara jujur kan, aku harap sangat kekuatan kedua Mangekyou Sharingan milik Sarada lebih kepada Genjutsu. Sebab kita pun tahulah teknik Genjutsu ni memang dah cukup sinonim dengan kekuatan unik milik kemampuan klan Uchiha. Sebagai contoh, Sasuke pro dalam menggunakan Genjutsu, Uchiha Shisui mempunyai Kotoamatsu-kami yang merupakan special teknik Mangekyou Sharingan milik beliau, dan tak lupa juga Uchiha Itachi yang sangat dikenali dengan kehebatan Genjutsu milik beliau. Jadi aku harap sangat dengan first kekuatan Mangekyou Sharingan Sarada adalah type offensif, why not kekuatan kedua Mangekyou Sharingan beliau merupakan satu Genjutsu yang besar, sehingga kan dengan kemampuan Genjutsu milik Sarada mampu untuk mempengaruhi satu desa besar shinobi, ataupun dengan kekuatan Genjutsu milik Sarada akan menjadi counter kepada kemampuan omnipotence milik Eda. Kalau kita nak cakap pasal Susanoo milik Sarada pula kan, 100% lah Sarada pasti akan mempunyai Susanoo beliau yang tersendiri. Cuma buat masa sekarang kita masih lagi tak tahu warna apa Susanoo kepunyaan Uchiha Sarada. Aku harap tak adalah warna pelik-pelik ke apa kan, nanti nampak tak lawa. Kalau warna merah ke atau warna merah-merah macam soft ke, yang tu okey, dah cukup sesuai dengan personality untuk Uchiha Sarada. Tambahan teori yang paling kuat berkaitan pasal kemampuan Mangekyou Sharingan Sarada, aku still pegang dengan teori aku sebelum ni, iaitu Ameno Uzume, yang memang seakan ada relate dengan personality Sarada dan ada berkait dengan cinta, yang mana Ameno Uzume tu nama dewa lah. Jadi tak mustahil lah guys kalau kekuatan kedua Uchiha Sarada ni memang akan mengejutkan kita semua. Manalah tahu kekuatan kedua milik Sarada sampai mampu untuk mengubah takdir Boruto. Manalah kita tahu kan. Tapi apapun, konsep cinta memang akan membuatkan Mangekyou Sharingan Sarada akan menjadi lebih OP, dan Sarada akan memainkan peranan yang cukup besar untuk menewaskan musuh level Otsutsuki. Kalau sebelum ni pun dia dah boleh kalahkan Ryu, manalah kita tahu Sarada boleh fight dengan Jura ke ataupun level Otsutsuki, tapi sebagai backup, bukannya tunjang utama. So pendapat korang macam mana pula? Komen dekat bawah.